Tiga kali sorakan Tigers. 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 Itu merupakan sorakan laungan Tigers yang menjadi identiti Sekolah Menengah Kebangsaan King Edward VII. HMK King Edward VII terletak di Taipei, Perak. Sekolah ini antara institusi pendidikan yang wujud sejak zaman penjajahan British di tanah Melayu. Sekolah ini antara sekolah lelaki tertua di Malaysia. Sekolah ini ditubuhkan pada tahun 1883 dan diberi nama sebagai Sekolah Pusat. Pada awal penubuhan, sekolah ini hanya memiliki 13 orang murid. Namun, bilangan murid semakin bertambah menjadi 55 orang pada akhir tahun 1884. Mr. R.F. Stanner, guru besar kedua sekolah pusat, mencadangkan nama sekolah ditukar kepada Sekolah King Edward VII bersempena dengan pertabalan Raja Edward yang menaiki takhta England pada 1901 selepas keangkatan Ratu Victoria. Blok ini merupakan blok Chelsea. Ia dibina pada tahun 1958 dan ia merupakan blok tertua di sekolah ini. Blok ini merupakan reka bentuk yang asal dari zaman British lagi. Blok ini pernah digunakan sebagai hostel tentera British. Apabila Jepun datang, blok ini diambil oleh mereka yang dijadikan sebagai markas ibu pejabat polis rahsia tentera Jepun yang dinamakan Malayan Kempeitai. Ketika itu juga ia dijadikan pusat penyiksaan tentera Jepun. Terdapat juga sumber mengatakan bahawa blok ini digunakan oleh jururawat ketika itu. Di bahagian atas, blok ini digunakan sebagai kelas, manakala di bahagian bawah pula ia digunakan sebagai bilik guru. Ini merupakan galeri SMK King Edward VII. Galeri ini telah ditubuhkan pada 19 Oktober 2014. Galeri ini telah diilhamkan oleh Tuan Mentor iaitu Tuan Haji Abdul Aziz bin Safdin. Galeri ini telah dirasmikan oleh bekas murid yang juga merupakan Ketua Eksekutif Perbadanan Kemajuan Negeri Perak iaitu Datuk Reza Rafiq bin Abdul Razak. Ramai tokoh-tokoh yang terkemuka dalam berbagai bidang. Antara tokoh-tokoh yang hebat ialah tokoh ini tertera dalam Mata Wang Singapura iaitu Tun Datuk Laila Utama Haji Yusof bin Ishak yang merupakan pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan King Edward VII dan menjadi Presiden pertama Singapura. Tiga tokoh dari sekolah ini pernah memegang jawatan sebagai Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia iaitu Tan Sri Asiah binti Abu Samah, Tan Sri Datuk Dr. Wan Muhammad Zahid bin Muhammad Nordin dan Datuk Sri Dr. Abdul Syukur bin Abdullah. Dalam bidang sukan pula seperti M. Karatu, bekas jurulatih bola sepak Malaysia, dan Muhammad Hakimi bin Ismail, seorang atlet lompat kijang. Sejarah rugby King Edward VII Taipei ini bermula pada zaman era penjajahan British lah. Di mana ketika itu jurulatihnya ialah dikenalkan oleh T.J. Thomas. Yang di mana T.J. Thomas telah memperkenalkannya pada tahun 1923 dan rentetan daripada tahun tersebut bermulanya kegemilangan pasukan rugby King Edward, di mana pada setahun selepas itu diadakan pertandingan rugby antara sekolah-sekolah Malaya, di mana kita telah menewaskan Penang Free School dengan bergaya. Okey cikgu, bolehkah cikgu terangkan mengenai kejayaan pasukan rugby yang terkini? Tahun lepas dalam kejohanan VI Premier di Kuala Lumpur, di mana kita berjaya memenangi Johan Cup. Dalam pertandingan tersebut, kita menang dengan sekolah Datuk Abdul Razak Shah dengan bergaya. Di sekolah King Edward VII ini, kita masih lagi ada barang-barang sejarah membuktikan bahawa sekolah kita ini merupakan sekolah yang begitu hebat, ada etosnya yang tersendiri.
Antara barang yang terhebat yang ada lagi masih dalam simpanan kita ialah iaitu koleksi drama, piring hitam drama, nukilan Shakespeare, Beethoven pun ada, dan kita masih simpan dalam keadaan yang baik. Kemudian kita ada juga satu peti besi yang dianggap unik kerana mempunyai dua mata. Satu kunci nak buka dia kena ada dua mata, berbentuk V. Yang ini pun masih ada dalam simpanan kita. Pihak sekolah pernah cuba untuk membuka peti besi tersebut, namun begitu kepakaran yang tinggi diperlukanlah untuk membuka peti besi. Jadi kita simpan hasrat itu untuk membuka peti besi tersebut bila mana ada pihak-pihak yang lebih berkuasa atau pihak museum datang menunjukkan minat untuk melihat apakah kandungan di dalam peti besi tersebut.